Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Datuk Sri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, Saudara Datuk Sri Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri, KSN, KPPA dan rakan-rakan yang saya muliakan. Kita syukur Alhamdulillah kena sampai musim kita Zulhijjah Haji dan ramai sanak saudara, keluarga dan antara kita yang akan menunaikan fardu haji. Dan kita selalu doakan ya semoga-mudahan al-hajj mabruran wa sa'i mashkuran wa amalan salihan wa tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan selamat semuanya. Tapi semangat haji itu mengingatkan saya pernah sampaikan saat tahun lalu tentang pengalaman Malcolm X, Syahid Abdul Malik Al-Shabazz bila nama Islamnya. Ini maknanya kita masalah penghayatan. Orang pergi haji tapi dia harus ada ruh haji itu. Snook Hugonye, salah seorang orientalis terkemuka yang pakar dan mahir dalam Islam dan pernah dikatakan menipu masuk Islam guna nama Abdul Rafar, kahwin dengan wanita Jawa, masuk ke Mekah untuk mengkaji apa dia ciri umat Islam bila menunaikan fardu haji, dan bila balik dia ada roh semangat dia lain. Buka pesantren atau madrasah dan menjadi seorang yang lebih berilmu dan berakhlak. Apa yang ada di amalan haji di Makkahul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah? Dia menulis buku terutama tertumpu pada masyarakat Aceh kerana dia menasihati kerajaan Belanda yang kalau sudah lihat 1901 ethical policy itu banyak idea dia. Ada yang lulus sejarah. Baik, saya ingat lama-lama, jadi prepare. Tapi buku dia dua yang terkenal. Satu, The Acehers, mana The Acehnese. Dua jilid. Yang bagi selok-belok budaya, tradisi, amalan Aceh yang sangat teliti. A great anthropological and sociological analysis. Satu lagi, Mekah in the later part of the 19th century. Dia tulis Mekah, budaya dia, amalan dia, siapa gurunya. Dan orang-orang Melayu ini, rantauan Jawi dia sebut ni, dan orang Aceh belajar di mana? Said Ahmad Khatib. Belajar apa? Belajar agama. Apa yang ditanam, rohnya, perjuangannya. Mengapa dia pulang? Bila dia pulang di Indonesia khususnya, dia banyak mengasaskan madrasah atau sana disebut pesantren. Dan mengapa semangat dia kuat, mengapa sikap dia anti penjajahan, dia anti kolonial. Itu dia kaji. Dan ini menyebabkan Queen Wilhelmina kemudian memperkenalkan the ethical policy di Indonesia yang cuba mengalih pandangan mereka, memperkenalkan sistem pendidikan yang boleh kata dia membebaskan mereka dari agama. Ya. Dan supaya boleh menakluki rupa dan jiwa umat. Apa yang pernah disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali sebagai isti'mar ruh wa fikri. Penjajahan, imperialism of the soul and the mind. Apa yang saya sebutkan ini, itu arti haji oleh dalam Islam sepatutnya membawa kesan peribadi yang lebih baik, pahaman lebih baik, akhlak lebih baik. Itu yang disebut Hajj Mabrur. Tapi yang saya sebut awal tu Malcolm X, ini seorang pemimpin Black Muslim yang terima Islam Nabi dia Elijah Muhammad yang turun ke Chicago jadi Nabi, dan dia masih diikut. Kerana dia anggap kulit hitam ni dijadikan hamba, maka kulit hitam harus merdeka, kulit hitam harus menguasai, dan kulit hitam harus perjuangkan hak mereka menentang
white supremacist dan masa itu Ku Klux Klan. Yang angguk tu mana pernah tengok filem tu lah. KKK, Ku Klux Klan. Baik. Panjang pula dah. Baik. Tapi Malcolm X ni, dia kemudian, dia jadi pemimpin utama dalam gerakan ini. Dia asalnya anak muda yang terjerumus dalam pelbagai jenayah. Termasuk merompak, ya, dan dipenjarakan. Dia dipenjara, dia perkenalkan dengan idea-idea Black Muslim. Dia belajar dengan tekun menjadi seorang terkenal. Dia menghadam buku, jadi ilmuwan. Bahasa Inggerisnya impeccable, ilmunya itu mendalam, penguasaan perbandingan falsafah dan agama cukup mendalam, fahaman sejarah Amerika dan sejarah Afrika kuat. Jadi bila dia keluar terkenal sebagai seorang ilmuwan dengan semangat Black Muslim atau Black supremacist lawan dengan white supremacist. Kemudian dia kata, aku sebagai orang Islam, pasal orang tak ajak pergi Mekah. Dia pergi jumpa Baitul Maqdis, mufti Baitul Maqdis, Jerusalem lah sekarang. Kita sebut Baitul Maqdis. Nama dia Syekh Husaini. Syekh apa? Amin Husaini. Syekh Amin Husaini. Menteri Agama kena kaji balik sejarah. Syekh Amin Husaini. Dia terkenal sebagai seorang ilmuwan, seorang pendakwah yang bijak, yang maknanya penuh hikmah. Tengok cara kita dakwah. Syekh Amin Husaini ni tahu ni Black Muslim ni belum Islam. Tak pernah disinggung. Datang duduk dengan dia. Bincang Islam. Dia terangkan. Dan Black Muslim ni Malcolm X orang sosoknya keras. Tak boleh bertempur begitu, idea dia tak boleh terima. Sebab dia kata kami dijajah, kami ditindas, kami dihina, kami dipukul, kami dijadikan hamba. Jangan duk pergi kuliah tentang human rights. Jadi oleh itu Amin Husaini dia sabar. Ajak semua pengenalan Islam. Kemudian dia cerita hebatnya ibadah haji ini. Jadi Malcolm X yang kemudian Malcolm X ni tertarik. Can I go? Well, I'll try. Tetapi kata dia, you kena jadi Islam. Betul ni ada aku dah Islam, nak Islam macam mana lagi? Saya Black Muslim. Jadi terangkan, baru dia terangkan Islam. Kemudian dia bertentangan dengan pandangan Malcolm X. Malcolm X kata, kita perjuangkan orang kulit hitam yang ditindas menjadi hamba sekian lama. Kamu nak ajar kemanusiaan, karamah insaniyah, toleransi di antara orang kulit berwarna, lita'arafu. Ini berbeza. Dia kata itulah kenyataan Islam dan kamu akan lihat di Mekah. Dia pun terima menjadi seorang Muslim, nama dia Abdul Malik Ash-Shabazz. Pergi ke Mekah. Mari tengok. Kalau niatnya ikhlas al-amal lillah. Bila dia pakai ihram, kita pakai ihram banyak kali. Saya berumrah banyak kali, haji banyak kali. Tapi mungkin tak sampai ke tahap, jangan kita sampai tahap-tahap yang tinggi sahabat dan tabi'in. Tahap Malik Syabah pun saya tak berani nak akui. Sebab bila dia pakai, dia kata, Allahu Akbar. Bagaimana kekuatan Islam. Hanya dengan pakai kain putih begini, ihram. Aku lihat persamaan. Anak raja, anak petani, orang kulit hitam, orang kulit putih, atau kelabu asap macam kita. Dia kata semua sama. Dia baca, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Yang ni Zahid hafal lah. Baik. Jadi bagi dia bila dia baca dengan makna, dia kata ini rupanya Islam. Persamaan, tak ada kelas, tak ada pangkat. Ya. Tapi persamaan yang diiktiraf begitu sekali. Ya. Jadi bagaimana tengok, seorang yang baru masuk Islam tapi menghayatinya
yang kita sebut selalu dalam prinsip Al-Quran, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatannya itu menyebabkan dia terus faham. Bila sebut maknanya bersama, dan yang hebatnya, yang kuatnya, gagahnya, yang agungnya hanya Allah, dan kita hanya berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Abdul Malik Ash-Shabazz. Dia balik, dia ada di London, dia ada interview dengan anak-anak kita, termasuk beberapa anak Malaysia dalam FOSIS, Federation of Islamic Societies of the UK and Ireland. Dan ada majalah The Muslim. Saya masih just young graduate, Abim, kita dapat majalah tu, terus kita sebar interview dia tu. Habis beberapa bulan lepas itu, dia ke New York bagi pidato dalam dewan seperti ini, dan ditembak mati. Syahid Abdul Malik Ash-Shabazz. Tapi yang saya sampaikan di sini ialah bagaimana seorang bila dia menghayati Islam, dia benamkan pahaman jiwa raga dia sekian lama tentang permusuhan kaum putih yang menindas, menghina, membunuh, memperkosa keluarganya. Kalau saya lihat Ku Klux Klan, ya, masih boleh dileburkan dan balik meninggalkan Black Muslim, membawa ajaran Islam tentang kemanusiaan, kebahagiaan dan keadilan bagi semua. Itu kesan daripada haji yang terakhir. Mudah-mudahan semangat itu tertanam di kalangan umat yang menunaikan fardu haji. Bertentanganlah kalau dia balik pada haji, lagi kuat perkauman dia. Dia pergi haji lebih kuat kelas dia dan status dia. Maknanya ruh penghayatannya enggak ada, Pak. Baik. Kedua, pasal ASEAN ni. Manchester United kalah semalam. Saya pakai baju Manchester United dalam baju ASEAN. Saya, Datuk Seri Fadilah ingatkan, saya pengurusi ASEAN. Jadi masa pergi itu belah bagi. Aku ni dah berpuluh tahun dah Manchester United. Tapi kita ASEAN dan anak Malaysia 4 orang yang dalam pasukan tu. Ya. Jadi takkan saya nak boleh. Jadi bila itu bezanya. Saya mana ada tahu pasukan ASEAN, tapi kita nak bawa semangat ASEAN ni. Baik. Tapi saya dah sejak 80-an gitu. Sebelum David Beckham lagi. Dan saya pernah, seperti yang saya sebut, saya pernah jumpa Alex Ferguson, yang manager yang terkenal itu. Jadi memang minat. Memang sepanjang tahun bergaduh dengan cucu-cucu saya yang minat Arsenal. Tapi saya lihat, saya lihat permainan, dah lama dah tengok bola, tapi alhamdulillah, dan saya bangga kerana sekurang-kurang anak-anak Malaysia semua diperkenalkan dengan pasukan ASEAN. Dan bukan segitu, mengejutkan kerana menang pula itu walaupun satu. Alhamdulillah. Tapi kalau tanya saya ikhlas masa saya mula nonton, saya jumpa sebenarnya ketua pasukan sehari sebelum tu, dan juga manager Manchester United. Tapi dalam hati saya, macam mana lah nak menang lawan Manchester United. Tapi alhamdulillah, tapi kurang-kurangnya dia bagi semangat baru. Baik, apa yang kita belajar daripada ini semua? Ini pasukan. Ya, yang skor memang dari Myanmar. Ini pasukan defense yang baik. Ya, walaupun di peringkat kedua, Manchester United hantar dia punya first team, full force. Mula-mula dia ambil yang second Lias, dan kemudian lepas 20 minit, nampak dia tukar. Lepas setengah jam dia tukar sepenuhnya. Ini semangat pasukan. Ya, dan ini berbalik kepada ASEAN.
Saya sepenuhnya daripada 7 pagi, private breakfast dengan Premier Lee Chiang, kemudian sambut Emir Qatar, pukul 8.40 gitu, bilateral dengan Emir Qatar, dan seterus sampai malam. Tapi saya lihat di semua peringkat itu, kerja anak-anak kita, Jawa awam, ya KSN, terima kasih. Hebat, persis dari sampai airportnya, perbarisan, polisnya, imigrationnya, customnya, MAHB-nya, pemandunya, ya, pengurusan di hotelnya, mesyuaratnya by the minute. Ya. Kementerian Luar Negeri tentunya menyelaraskan, JPM bagian protokolnya, protokol saya berpening. Tak boleh jalan belah kiri kanan, duduk situ. Aku kita ambil gambar kiri kanan, siapalah peduli. No, tu macam ni. Saya duduk depan ni. No, tapi saya hormat. Saya ikut tak? Ikut. Pegawai protokol rendah tu arah Perdana Menteri. Ikut tak? Ikut. Tapi tanya hati saya, kata, siapa dah peduli kiri kanan? No. Protokol Datuk Seri patut belakang Datuk Seri Perdana Menteri. Dia Crown Prince tu timbalan Perdana Menteri saja. Di sini pula tak. Dia Perdana Menteri tapi dia Crown Prince. Until now, I don't understand. But I obey. Why? It's a country of rules and working as a team. I cannot claim, he cannot claim. Yeah. Dan saya tidak nak puji berlebihan. Saya hadir, dulu memang hadir, 90-an. Tapi baru ni, masa Indonesia host, masa Laos host, dan kita. Dan kita pula terbeban dengan terlalu banyak. First, mula ASEAN. Dan isu besar ASEAN, kita kata mesti terima Timor Leste tahun ini juga. Ya, dah dia mohon tahun 2012. Kita hantar TPM ke sana. Kalau Perancis, saya pergi ke Timor Leste, TPM pergi. Nah, ya. Tapi untuk berunding supaya dia meet apa dia panggil economic pillar, ya, dan beberapa syarat dia, ya. Dan ya bukan mudah, saudara. Sebab itu saya kata, pertama kerja sebagai satu pasukan. Kedua, mesti merendah diri, berkawan dengan semua. Ya. Negeri kecil, miskin, Laos, saya anggap dia sebagai sahabat setia. Besar seperti Indonesia, my brother. Singapura, kaya, jiran, sahabat. Karena jalinan ini memudahkan dan akhirnya Timor Leste diterima dan insya-Allah bulan Oktober akan menjadi anggota ke-11. Kemudian kita nak kena putuskan tentang persefahaman dalam menghadapi tarif. Presiden Trump. Tiap-tiap negeri ada strategi masing-masing yang akan ada hubungan dua hala atau bilateral. Tetapi kita nak juga pertahankan kepentingan 650 juta. Dan jangan ada satu keputusan dibuat oleh Malaysia yang merugikan negeri lain. Atau yang dibuat oleh Vietnam yang merugikan negeri lain. Kita kerja pasukan. Saudara, tidak mudah. Ada negara yang lebih dekat dengan Amerika. Ada negara bebas dengan kita, dengan China merapat, dengan Rusia merapat, dengan Amerika merapat. Memeningkan. Tetapi akhirnya setelah berbeza begitu pandangan, tercapai juga keputusan bersama, strategi bersama untuk menjaga kepentingan bersama ASEAN. Itu yang kedua yang sangat menyenangkan kita. Apakah rundingan saya tak? Saya hanya peringkat atas. Yang sebelumnya peringkat pegawai, runding. Kemudian peringkat menteri. Menteri luar, menteri MITI, menteri bantu timbalan Perdana Menteri, jumpa buat bilateral. Jadi sepanjang masa itu, kita cuba mendampingi. Alhamdulillah, selesai. Ini isu Gaza. Tentunya berbeza. Umumnya semua menyatakan setuju tentang ceasefire, tapi nadanya berbeza masing-masing.
Tapi kalau sudah lihat kenyataan bersama, saya syukur Alhamdulillah. ASEAN dapat mengenengahkan pandangan, ya, mengecam kezaliman, menuntut hak kemanusiaan Palestin dan minta menghentikan serangan segera. Jadi semua isu-isu ini kita dapat sepakati. Baik, selesai ASEAN, jumpa pula Syekh Arab ni. Bukan mudah. Syekh Arab pula ada yang macam Emir Qatar. Ada yang macam Perdana Menteri Putera Raja Bahrain. Kuwait yang mempengurusikan GCC. Jadi bila nak bawa isu itu peringkat bawah sampai menteri sampai atas, tak selesai. Sampai ada satu peringkat di mana saya berunding dengan Premier Lee Chiang dan Perdana Menteri Kuwait mengatakan kalau tak dapat kata sepakat semua, kita saja pengusi-pengusi tanda tangan. Mana? Chairman's statement. Tiga-tiga. Tapi itu tidak menampakkan kejayaan. Kejayaan itu dipanggil joint statement semua negara. Ya. ASEAN, GCC, China. Tak mudah saudara. Saya tahu ni, ya. ASEAN saja 10 tu nak satukan dalam semua perkara-perkara yang teknikal sangat susah. Kalau tak nasib baik saya tak tanya peguam negara. Kalau tanya peguam negara, no, perkataan notwithstanding tak boleh, koma sini. No. Go out. Tapi betul. Lepas tu ASEAN, lepas tu GCC. Dan GCC tak semestinya hubungan sama ASEAN ni, saya nak begitu, kerja saya jadi senang kerana saya jadi kawan. Kawan baik betul. Kalau tak setuju, saya telefon, bombong. Saya panggil bombong, Presiden Marcos, bombong. Ya. Kalau Prabowo lagi senang. Ini Prabowo, ini kata-kata. Enggak, tak apa. Kapan? Hari Ahad saya datang, dia makan tengah hari. Senang begitu. Presiden Indonesia. Bincang sikit, dia kata, gampang. Saya datang. Tu datang. 4 kali dia datang. Campur yang baru ni 5 kali. Saya tak pergi Jakarta lagi. Yang pergi Zahid. Dia pasti ada ni sejarah Jawa dia. Baik, gurau dia. Yang main dia Presiden UMNO tu yang main. Baik. Jadi baik, itu ASEAN saja pun tidak mudah. Ya. Dan Vietnam, is a major economy. Sejarah yang saya sebut dalam ucapan Taman Mengalukan ini sejarah perjuangan yang baru-baru yang dalam abad ini yang mengalahkan imperialisme Perancis dalam The Battle of Dien Bien Phu di bawah Ho Chi Minh. Kemudian mengalahkan rejim yang bersama Amerika Syarikat. Jadi tidak mudah. Lepas itu saya kata negeri Arab, GCC yang sebenarnya tidak sepakat seperti kita. Jadi kita kena undi satu-satu. Dan akhirnya dengan China. Tapi kerana persahabatan dengan China, bulan lalu yang dengan Xi Jinping datang, kemudian baru ini dengan Premier Lee Chiang, itu memudahkan. Ya. Jadi, tetapi semua ini berlaku di peringkat akhir. Yang menyebabkan menyenangkan mereka itu kerana persiapan itu rapi sekali. Ya. Kita beri umumnya kenderaan untuk ketua-ketua negara dan juga mereka yang bawa sendiri, menteri-menteri, itu semua kereta EV. Jadi EV itu relatif kecil sedikit daripada yang disambut biasa. Jadi bukanlah makna kita bagi yang paling mewah, tidak. Kita bagi semua kereta EV sebab saya kata tema kita inclusivity and sustainability. Jadi kita bawa itu. Jadi kita bagi upaya. Hadiah-hadiah kita yang kita bagikan semua yang tempatan. Dari Karangkraf, dari buatan Kelantan, Sabah, Sarawak, Perak. Jadi semua yang memang tempatan. Jadi sederhana, tidak sangat berlebih-lebih. Tetapi persidangan itu kerana saya katakan ini yang harus ada. Semangat bekerja sebagai satu pasukan. Dia tak ada fikir kaum, dia tak ada fikir jabatan, dia tak fikir negeri. Dia fikir kecintaan dia
menjayakan Malaysia sebagai pengurusi ASEAN. Jadi saya hanya nak ucap penghargaan yang setinggi. Memang saya terkesan, terharu sekali. Kerana saya lihat, saya dah pergi puluh-puluh persidangan, G20, BRICS, macam-macam. Tapi persiapan kita rapi. Ya. Masuk jalan mana, ketua negara mana, pegawai belah mana, sambut. Dan diatur semua sekali oleh pegawai kita. Semua bahagian, keselamatannya dan sebagainya, perubatannya. Dan oleh itu, mula saya nak fikir cakap dengan Sri Johan, nak bagi, tapi ramai sangat. Yang terlibat ni 1000. Mula saya ingat kawan-kawannya bagilah makan mana di Padang Merdeka boleh. Ni 1000. Tapi dari hati sanubari saya, minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan. Tapi saya nak gunakan majlis ini kepada semua pejabat awam dan swasta, pengurusan hotel dan rakyat yang faham tentang keperluan kita ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.